Mana yang lagi bagus? Simpan 1 dinar setiap bulan dan keluarkan dalam bentuk fizikal, atau tunggu sehingga 10 bulan baru keluarkan dalam bentuk fizikal? Yang pertama, anda perlu tetapkan dahulu matlamat. Jika target anda adalah untuk simpanan kecemasan yang mana memerlukan duit dalam jumlah yang sedikit setelah menjual emas, 1 dinar ini adalah lebih baik. Tapi, jika target tabungan emas anda adalah untuk tabung pendidikan anak-anak ataupun untuk tabung umrah, anda boleh target 10 dinar sekeping untuk memaksimumkan keuntungan. Kedua-dua emas ini bagus untuk simpanan dan pelaburan jangka masa panjang kerana kedua-dua emas ini berketulinan 999 dan mempunyai spread kurang daripada 10%. Ada individu yang mempunyai cabaran untuk memiliki 1 dinar ini secara cash sebab terguna duit untuk membeli keinginan yang lain. Jadi, Pak Beko sudah menyediakan satu platform iaitu Account Emas Gap untuk anda menabung gram emas secara konsisten mengikut bajet anda sehingga anda boleh capai gram emas yang anda inginkan. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Beko, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.